Bunga kenanga di tepi perigi, harum semerbak menawan rasa. Insyirah berdiri, penuh berani, menyampaikan ilmu seikhlas jiwa. Manis sungguh buah ceri, nikmati bersama, penuh cerita. Nur Amalina, nama diberi, wajah ceria, petah berkata. Burung merpati terbang ke desa, hinggap sebentar di pohon senah. Rajin berusaha, tinggi citanya, itulah semangat dia Irdina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan Bahasa Melayu A. Program PPISMP ambilan Ogos 2025, keluaran Julai 2026. Kami akan membentangkan sebuah syarahan yang bertajuk Memimpin Pembelajaran dalam Era Digital dan Kecerdasan Buatan AI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih dan jutaan apresiasi saya tujukan kepada pensyarah subjek Encik Muhammad Nizam bin Hamid serta rakan seperjuangan sekalian. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Peribahasa ini bukan sekadar ungkapan yang lama yang indah bunyinya, tapi amanat yang syarat bermakna. Ia mengajar kita bahawa perubahan untuk menuntut keberanian, kemajuan untuk menuntut pengorbanan dan masa depan yang menuntut kepimpinan. Namun, pada hari ini, kita tidak lagi berbicara tentang kemungkinan, kita sedang berhadapan dengan satu realiti yang mengubah wajah dunia, iaitu era digital dan kecerdasan buatan AI. Persoalannya, adakah kita mahu terus berdiri sebagai pemerhati yang selesa di pinggir perubahan atau kita berani untuk melangkah ke hadapan sebagai pemimpin yang mengemudi pembelajaran agar tidak hanyut diteran arus zaman. Hadirin sekalian, inilah tuntutan zaman, inilah cabaran untuk generasi kita. Hadirin yang dihormati, kecerdasan buatan bukan lagi bayangan masa depan. Ia telah pun menyerap masuk ke dalam sistem pendidikan, dunia pekerjaan, bahkan kehidupan seharian kita. Teknologi ini mampu untuk menganalisis data dalam sekelip mata sahaja, mengenal pasti kelemahan pelajar dan mencadangkan bahan pembelajaran serta memberikan maklum balas secara automatik. Namun demikian, izinkan saya tegaskan bahawa teknologi itu memanglah canggih, tetapi ia tidak berjiwa. Ia boleh memproses maklumat, tapi tidak mampu untuk memahami makna. Ia boleh memberi jawapan, tapi tidak mampu untuk membentuk nilai. Justeru, dalam dunia yang semakin pintar mesinnya, manusialah yang mesti lebih tajam fikirannya dan lebih luhur akhlaknya. Jika dahulunya guru menjadi sumber utama ilmu, kini pelajar hanya perlu menekan satu butang untuk memperoleh maklumat. Akan tetapi, maklumat yang banyak tanpa bimbingan boleh juga mengelirukan. Ilmu yang luas tanpa nilai boleh menyesatkan. Jadi, di sinilah terletaknya kepimpinan dalam pendidikan. Hadirin sekalian, kita tidak boleh menafikan bahawa era digital ini membuka ruang yang luas kepada dunia pendidikan. Akses ilmu menjadi lebih terbuka. Sempadan geografi bukan lagi penghalang. Pembelajaran boleh berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja. Selain itu, proses pembelajaran dapat disesuaikan mengikut kemampuan individu. Setiap pelajar mempunyai keupayaan yang berbeza dan teknologi inilah yang membantu untuk memenuhi keperluan secara lebih sistematik. Tambahan pula, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan dinamik.
visual, simulasi dan bahan multimedia menjadikan ilmu ini menjadi lebih mudah untuk difahami dan lebih dekat dengan realiti kehidupan. Natijahnya, pendidikan menjadi lebih fleksibel, lebih inklusif dan lebih progresif. Namun begitu, kemajuan tanpa kawalan boleh membawa kesan yang tidak diingini. Saudara dan saudari sekalian, ironinya dalam dunia serba canggih ini masih wujud jurang digital. Tidak semua pelajar menikmati akses yang sama kepada teknologi. Jika isu ini tidak ditangani, maka pendidikan boleh menjadi semakin tidak seimbang. Selain itu, kebergantungan yang melampau terhadap teknologi juga dapat menimbulkan persoalan yang besar. Jika setiap tugasan kita diserahkan kepada sistem, jadi di manakah ruang untuk kita berfikir secara kritis? Di manakah ruang untuk mencipta idea yang baharu? Dan yang lebih membimbangkan, isu integriti akademik semakin mencabar. Tanpa panduan yang jelas, teknologi boleh disalahgunakan. Hakikatnya, cabaran ini bukan sekadar cabaran yang teknikal. Ia adalah ujian terhadap kepimpinan kita sebagai pendidik dan bakal pemimpin pendidikan. Hadirin yang saya hormati, bayangkan sekiranya kita gagal menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan semasa. Kita mungkin melahirkan generasi yang mahir menggunakan teknologi tapi lemah dalam pertimbangan yang moral. Kita mungkin menghasilkan graduan yang mungkin cekap dalam mencari maklumat tapi tidak mampu untuk menilai sesuatu kebenaran. Dan yang lebih parah lagi, institusi pendidikan boleh kehilangan relevansi dalam dunia yang semakin kompetitif ini. Maka persoalannya kini, adakah kita rela untuk melihat pendidikan kita tertinggal hanya kerana kita takut untuk berubah? Tuan-tuan dan puan-puan, memimpin pembelajaran dalam era digital ini menuntut tindakan yang jelas dan berstrategi. Yang pertama, guru mesti diperkasakan dengan kemahiran digital dan pedagogi yang bersesuaian. Tanpa guru yang bersedia, teknologi tidak akan membawa makna. Yang kedua, teknologi perlu diintegrasikan secara terancang dalam kurikulum. Ia bukan untuk menggantikan guru, tetapi untuk memperkukuh peranan guru sebagai pemimpin dan pembentuk nilai. Yang ketiga pula, pendidikan mesti terus menanam etika dan integriti digital. Dalam dunia tanpa sepadan ini, nilai menjadi benteng utama. Seterusnya, yang keempat, sistem pendidikan perlu memupuk pemikiran kritis, kreativiti dan kebijaksanaan dalam membuat sesuatu keputusan. Mesin boleh memberi jawapan dengan pantas, tetapi manusia yang menentukan arahnya. Tuntasnya, memimpin pembelajaran bukan sekadar tentang menguasai teknologi, tapi untuk memastikan teknologi itu tunduk kepada nilai kemanusiaan. Hadirin hadirat sekalian, era digital dan kecerdasan buatan bukan ancaman, tapi peluang untuk memperkasakan pendidikan, peluang untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja celik teknologi tapi juga celik nilai. Jangan biarkan teknologi mengemudi kita tanpa arah, sebaliknya kitalah yang mesti memimpin dengan hikmah, dengan integriti dan dengan visi yang jauh ke hadapan. Kerana pada akhirnya pendidikan bukan tentang mesin yang semakin pintar, tetapi tentang manusia yang semakin berfikir. Akhir kata, jika ilmu itu pelita, teknologi itu adalah cahayanya dan kitalah yang menentukan arah sinarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.